Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin Islam yang sewajarnya dicontohi umat Islam, terutama generasi sekarang yang ketandusan tokoh sehebat beliau. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Khalifah Agung dalam sejarah Islam. Kehebatannya menderu kaum muslimin membaca dan mengikuti sejarah dirinya. Tentu termasyhur daripada kejayaan beliau adalah melekatkan perjuangan menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad memberi gambaran perihal peribadi Sultan Muhammad Al-Fatih dalam kata-katanya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menakluknya adalah sebaik-baik pemimpin. Lebih 800 tahun usaha menakluki kota Konstantinopel. Ia bermula dengan Khalifah Muawiyah. Semuanya gagal menguasai Byzantium sehingga akhirnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, muncul putera Islam gemilang, itulah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mempunyai kepakaran dalam bidang strategi politik, kejuruteraan militeri, sains matematik dan pengurusan ekonomi. Dengan munculnya Al-Fatih, berakhirlah kesombongan dan kesesatan Empayar Byzantium serta kotanya Konstantinopel. Seterusnya membuka laluan perkembangan Islam ke seluruh Eropah dan dunia. Islam berkembang dengan pesat dan manusia mencapai kemajuan daripada segala bidang di sepanjang kepimpinan beliau. Ini berlaku apabila beliau mengamalkan sistem pemerintahan yang adil, saksama dan beriman. Beliau bukan sahaja memajukan pertanian dan perindustrian, malah beliau menempatkan pendidikan sebagai gerakan memajukan umat yang terpenting. Beliau menubuhkan universiti-universiti yang sebahagiannya masih teguh berdiri hingga sekarang. Prinsip-prinsip kepimpinan Islam iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah diamalkan dalam semua proses memajukan negara.